Pernahkah anda melihat jam dan ia menunjukkan pukul 11:11, tepat pada saat anda sedang memikirkan satu perubahan besar dalam hidup anda? Atau mungkin anda terfikir tentang seorang kawan lama yang sudah bertahun-tahun tidak dihubungi, dan tiba-tiba telefon anda berbunyi dan nama kawan itu tertera di skrin? Kita sering menganggap perkara-perkara ini sebagai kebetulan semata-mata. Satu kejadian aneh yang tidak membawa apa-apa makna. Kita ketawa kecil dan meneruskan hidup, menganggap dunia ini bergerak secara rawak, satu siri peristiwa yang tidak berkaitan. Tetapi, bagaimana jika saya bagi tahu anda bahawa kejadian ini bukanlah kebetulan? Bagaimana jika ia adalah bisikan? Isyarat daripada satu alam semesta yang cerdas, yang sentiasa berkomunikasi dengan anda. Fenomena ini dikenali sebagai synchronicity, satu istilah yang diperkenalkan oleh ahli psikologi Carl Jung. Ia merujuk kepada kebetulan yang sangat bermakna sehingga ia menentang sebarang kemungkinan statistik. Ini bukan sekadar nasib, ia adalah satu dialog. Satu tarian antara dunia dalaman anda, iaitu fikiran, perasaan dan tenaga anda dengan dunia luaran, iaitu peristiwa, orang dan peluang yang muncul di hadapan anda. Selama ini, kita telah diajar untuk percaya bahawa kita adalah subjek kepada dunia yang tidak dapat diramal. Kita adalah mangsa keadaan. Namun, pemahaman yang lebih mendalam, yang disokong oleh kedua-dua kebijaksanaan kuno dan sains kuantum moden, mendedahkan satu kebenaran yang jauh lebih berkuasa. Kebenaran bahawa anda bukan sekadar pemerhati pasif, tetapi seorang peserta aktif dalam penciptaan realiti anda. Synchronicity adalah bukti nyata kewujudan dialog ini. Ia adalah penunjuk arah yang memberitahu anda sama ada anda berada di landasan yang betul atau sama ada anda perlu mengubah haluan. Mengabaikannya samalah seperti memandu di lebuh raya tanpa melihat papan tanda. Anda mungkin akan sampai ke destinasi, tetapi kemungkinannya anda akan sesat dan perjalanan anda akan menjadi lebih sukar. Jadi, mari kita berhenti menganggapnya sebagai kebetulan dan mula mendengar apa yang alam semesta cuba sampaikan kepada kita. Apabila anda mula melihat synchronicity bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai isyarat, keseluruhan perspektif anda terhadap realiti akan berubah. Anggaplah alam semesta ini sebagai satu matriks makna yang hidup, satu medan tenaga yang bertenaga dan responsif. Setiap fikiran yang anda fikirkan, setiap emosi yang anda rasakan, menghantar getaran ke dalam matriks ini. Synchronicity adalah maklum balas daripada matriks tersebut. Ia adalah gema daripada tenaga yang anda pancarkan. Apabila anda mengalami satu siri synchronicity, terutamanya semasa anda sedang melalui satu tempoh perubahan atau pertumbuhan peribadi yang pesat, ia adalah petanda yang sangat jelas. Ia adalah isyarat bahawa dunia dalaman anda sedang selari dengan dunia luaran anda. Bayangkan anda sedang menala siaran radio. Apabila anda memutar tombol, anda akan melalui banyak frekuensi yang mengeluarkan bunyi, statik dan hingar. Tetapi, apabila anda berhenti pada frekuensi yang betul, anda akan mendengar muzik yang jelas dan indah. Begitulah cara synchronicity berfungsi. Apabila tenaga, fikiran dan niat anda selaras dengan laluan sebenar anda, atau apa yang kita panggil takdir anda akan mula menerima isyarat yang jelas daripada alam semesta. Anda akan melihat nombor yang sama berulang kali, anda akan bertemu dengan orang yang tepat pada masa yang tepat, atau anda akan terbaca satu artikel yang menjawab persoalan yang bermain di fikiran anda. Perkara yang menakjubkan ialah semakin anda terbuka kepada kemungkinan ini, semakin kerap ia akan berlaku. Apabila anda mula memberi perhatian dan mengakui isyarat-isyarat ini, anda sebenarnya sedang menghantar mesej kembali kepada alam semesta. Saya sedang mendengar, saya bersedia. Ini menguatkan sambungan tersebut.
mewujudkan satu gelung maklum balas yang positif. Synchronicity akan menjadi lebih kerap dan lebih jelas. Ia adalah satu pengesahan bahawa anda tidak bersendirian dalam perjalanan ini. Anda sedang dibimbing, disokong dan bergerak seiring dengan aliran kehidupan yang lebih besar. Ini bukanlah sekadar kepercayaan spiritual atau angan-angan. Kerangka ini disokong oleh konsep-konsep dari sains dan psikologi yang mendalam. Mari kita lihat dari perspektif fizik kuantum. Salah satu penemuan yang paling membingungkan dalam sains kuantum ialah kesan pemerhati atau the observer effect. Dalam eksperimen celah berganda yang terkenal, saintis mendapati bahawa zarah-zarah seperti elektron berkelakuan berbeza apabila ia diperhatikan berbanding apabila ia tidak diperhatikan. Apabila tidak diperhatikan, ia wujud dalam keadaan kebarangkalian sebagai gelombang. Tetapi saat ia diperhatikan, ia memilih satu realiti dan menjadi zarah yang nyata. Apa maksudnya untuk kita? Ini adalah metafora yang kuat tentang bagaimana kesedaran kita berinteraksi dengan realiti. Dengan memberi perhatian kepada synchronicity, dengan mengharapkannya, kita seolah-olah menarik peristiwa-peristiwa ini dari lautan kebarangkalian menjadi pengalaman nyata kita. Seterusnya, mari kita sentuh konsep jalinan kuantum atau quantum entanglement. Konsep ini menyatakan bahawa dua zarah yang pernah berinteraksi akan kekal terhubung, tidak kira sejauh mana jarak memisahkan mereka. Apa yang berlaku kepada satu zarah akan serta-merta memberi kesan kepada yang lain. Ini menunjukkan bahawa pada tahap yang paling asas, segala-galanya di alam semesta ini saling berhubung. Dunia dalaman anda tidak terpisah dari dunia luaran. Getaran anda, emosi anda terjalin dengan medan tenaga di sekeliling anda. Perubahan dalam diri anda serta-merta mencipta riak di luar. Dari sudut pandang neuroscience, fenomena ini boleh dijelaskan melalui konsep perhatian terpilih. Otak kita mempunyai satu sistem penapisan yang dipanggil sistem pengaktifan retikular. Ia menapis berjuta-juta bit maklumat yang kita terima setiap saat dan hanya membenarkan apa yang dianggap penting oleh minda kita untuk sampai ke kesedaran kita. Apabila anda memutuskan bahawa synchronicity adalah penting, anda sebenarnya sedang memprogramkan penapis ini untuk mengesannya. Jadi, ia bukan bermakna tanda-tanda itu tidak wujud sebelum ini. Ia bermakna anda kini telah menala otak anda untuk melihatnya. Akhir sekali, Carl Jung sendiri memberikan kita satu penanda aras penting untuk membezakan synchronicity sebenar daripada sekadar pengecaman corak. Beliau memanggilnya numinosity. Synchronicity yang tulen selalunya diiringi oleh satu perasaan fizikal yang kuat. Anda mungkin rasa seram sejuk, jantung berdebar kencang, atau satu perasaan kagum yang mendalam. Ia terasa penting, bercas dan penuh makna. Ia adalah satu kejutan yang menyentuh jiwa anda, memberitahu anda bahawa ini bukan sekadar kebetulan. Penting untuk kita faham bahawa synchronicity bukanlah satu bahasa yang literal. Alam semesta tidak akan menghantar mesej teks kepada anda dengan arahan yang jelas. Sebaliknya, ia berkomunikasi melalui simbol, metafora dan arketip. Bahasa ini sangat peribadi dan unik untuk setiap individu. Seekor burung helang yang muncul di hadapan anda mungkin membawa makna, kekuatan dan visi yang jelas, manakala bagi orang lain ia mungkin tiada makna apa-apa. Nombor berulang seperti 111 atau 444 mungkin merupakan isyarat untuk anda memberi perhatian kepada fikiran anda pada ketika itu. Anda mungkin terdengar perbualan orang yang tidak dikenali di kafe, dan kata-kata mereka secara ajaib menjawab persoalan yang sedang anda hadapi. Tujuan utama komunikasi simbolik ini bukanlah untuk memberitahu anda apa yang perlu dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengubah anda.
Ia berfungsi sebagai cermin kepada perjalanan dalaman anda. Simbol-simbol yang muncul adalah pantulan daripada apa yang sedang berlaku di dalam jiwa anda, di dalam minda separa sedar anda. Ia direka untuk mencetuskan kesedaran, untuk membuat anda berhenti sejenak dan bertanya, apakah maksud simbol ini kepada saya pada masa ini dalam hidup saya? Ia menjemput anda untuk merenung lebih dalam, untuk berhubung dengan intuisi anda, dan untuk memahami diri anda pada tahap yang lebih tinggi. Sebagai contoh, jika anda terus-menerus melihat imej rama-rama semasa anda sedang mempertimbangkan untuk berhenti kerja dan memulakan perniagaan sendiri, alam semesta tidak memberitahu anda secara langsung, ya, berhenti kerja sekarang. Sebaliknya, ia mengingatkan anda tentang proses transformasi. Rama-rama adalah simbol kelahiran semula, perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Mesejnya adalah untuk mempercayai proses transformasi yang sedang anda lalui, untuk melepaskan yang lama dan menerima yang baru dengan berani. Ia bukan jawapan, tetapi satu dorongan, satu jemputan untuk anda menyelaraskan diri dengan tenaga perubahan dan menjadi. Oleh itu, jangan cari makna yang pasti di luar diri anda. Kunci untuk mentafsir bahasa ini terletak di dalam diri anda. Percayai gerak hati anda. Perasaan yang timbul apabila anda melihat simbol itu adalah petunjuk yang paling benar. Anda mungkin perasan bahawa sinkronisiti ini cenderung untuk menjadi lebih kerap dan lebih kuat semasa anda melalui fasa peralihan besar dalam hidup. Sama ada anda sedang menamatkan satu hubungan jangka panjang, berpindah ke bandar baru, atau memulakan satu perjalanan spiritual yang mendalam, isyarat-isyarat ini akan muncul dengan lebih jelas. Kita boleh memanggil fasa ini sebagai peralihan garis masa atau timeline shifts. Apabila anda membuat keputusan yang mengubah hidup, anda secara dasarnya sedang mengubah getaran atau frekuensi tenaga dalaman anda. Anda tidak lagi orang yang sama seperti semalam. Identiti, kepercayaan dan pandangan dunia anda sedang melalui satu penyusunan semula yang besar. Menurut hukum resonans, apabila getaran dalaman anda berubah, realiti luaran anda mesti dan semestinya akan berubah untuk memadankannya. Alam semesta perlu menyusun semula dirinya untuk mencerminkan keadaan baru anda. Peningkatan jumlah sinkronisiti dalam tempoh ini adalah bukti proses penyusunan semula tersebut. Ia adalah pengesahan daripada alam semesta yang memberitahu anda, ya, kami menerima isyarat baru anda. Perubahan sedang berlaku. Teruskan. Ia bertindak sebagai sistem navigasi kosmik, satu GPS spiritual yang memastikan anda sentiasa berada di laluan yang betul, menuju ke versi diri anda yang lebih tinggi. Ia adalah jaminan bahawa walaupun anda mungkin berasa keliru atau tidak pasti, anda sebenarnya sedang bergerak ke arah yang betul. Walau bagaimanapun, di sini letaknya satu peringatan yang sangat penting. Sinkronisiti adalah penunjuk arah, bukan pemandu anda. Ia adalah maklum balas, bukan pengganti untuk tindakan. Ia mencerminkan keselarasan, tetapi ia tidak mencipta keselarasan itu untuk anda. Kerja keras untuk berubah, untuk melepaskan kepercayaan lama, untuk menghadapi ketakutan anda, itu semua adalah tanggungjawab anda. Alam semesta mungkin menunjukkan pintu yang betul kepada anda melalui satu siri kebetulan yang menakjubkan, tetapi andalah yang perlu mengumpul keberanian untuk berjalan melaluinya. Ramai orang terperangkap di sini. Mereka hanya menunggu isyarat demi isyarat tanpa mengambil sebarang langkah. Sinkronisiti tidak akan berfungsi jika anda tidak bertindak. Ia adalah satu tarian dua hala. Anda mengambil satu langkah berani dan alam semesta akan bertemu anda di separuh jalan dengan satu isyarat pengesahan. Kemudian, anda mengambil langkah seterusnya. Ia adalah satu proses penciptaan bersama yang dinamik
dan berterusan. Jadi, bagaimana anda boleh mula mengintegrasikan kesedaran ini ke dalam kehidupan harian anda dan mula berkomunikasi secara sedar dengan alam semesta? Langkah pertama adalah dengan mewujudkan niat. Pada waktu pagi sebelum anda memulakan hari anda, luangkan sedikit masa untuk menyatakan niat anda dengan jelas. Katakan kepada diri sendiri dan alam semesta, hari ini saya terbuka untuk menerima bimbingan. Saya bersedia untuk melihat isyarat dan sinkronisiti yang engkau hantarkan. Tunjukkan jalannya. Niat yang mudah ini sudah cukup untuk membuka saluran komunikasi. Langkah praktikal yang kedua dan sangat berkesan ialah dengan memulakan sebuah jurnal sinkronisiti. Sediakan sebuah buku nota khas atau fail digital. Setiap kali anda mengalami sesuatu yang terasa seperti satu kebetulan yang bermakna, catatkannya. Tulis tarikh, peristiwa yang berlaku dan yang paling penting, bagaimana perasaan anda pada ketika itu. Apa yang sedang anda fikirkan atau risaukan sebelum ia berlaku. Lama-kelamaan, apabila anda melihat kembali catatan anda akan mula melihat corak dan tema yang muncul. Anda akan melihat bagaimana alam semesta telah membimbing anda secara konsisten. Ini akan membina kepercayaan anda dan mengukuhkan hubungan anda. Seterusnya, jangan hanya perhatikan isyarat tersebut. Berinteraksilah dengannya. Jika anda terus-menerus mendengar tentang sebuah negara yang tidak pernah anda fikirkan sebelum ini, mungkin sudah tiba masanya untuk membuat sedikit kajian mengenainya. Jika simbol haiwan tertentu terus muncul, luangkan masa untuk mempelajari tentang sifat dan makna simbolik haiwan tersebut. Ini menunjukkan kepada alam semesta bahawa anda bukan sahaja mendengar, tetapi anda juga mengambil bahagian secara aktif dalam perbualan itu. Sekarang saya mahu anda melakukan sesuatu. Jeda video ini sebentar. Fikirkan kembali satu pengalaman sinkronisiti yang paling kuat pernah anda alami dalam hidup anda. Ingat kembali apa yang sedang berlaku dalam hidup anda pada masa itu. Apakah perubahan atau cabaran yang sedang anda hadapi? Selepas itu, kongsi pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Mari kita cipta satu ruang di mana kita boleh belajar daripada pengalaman masing-masing dan mengesahkan bahawa kita semua adalah sebahagian daripada dialog yang indah ini. Sudah tentu akan ada masanya keraguan muncul. Minda logik anda yang telah dilatih sepanjang hidup untuk melihat dunia melalui lensa, sebab dan akibat Newtonian akan cuba untuk campur tangan. Ia akan memberitahu anda, ini semua cuma kebetulan. Ini hanyalah bias pengesahan. Anda hanya melihat apa yang anda mahu lihat. Keraguan ini adalah normal dan semula jadi. Ia adalah sebahagian daripada proses. Ingatlah, menurut pakar neuroscience, 95% daripada tingkah laku harian kita dikawal oleh minda separa sedar. Minda separa sedar kita telah diprogramkan sejak kecil dengan kepercayaan bahawa dunia ini adalah tempat yang rawa dan tidak bermakna. Jadi, apabila anda cuba memperkenalkan satu paradigma baru, akan ada tentangan dalaman. Jadi, bagaimana untuk mengatasi keraguan ini dan menstabilkan keadaan kesedaran yang baru ini? Caranya bukanlah dengan melawan fikiran logik anda, tetapi dengan melampauinya. Pertama, hayati perasaan itu. Apabila satu sinkronisiti berlaku, jangan hanya memikirkannya secara intelek. Rasakan luminositi itu, kejutan makna yang mengalir ke seluruh badan anda. Rasakan seram sejuk itu. Labuhkan perasaan itu di dalam badan anda. Dengan melakukan ini, anda sedang memintas minda logik dan berkomunikasi terus dengan minda separa sedar anda, memprogramkannya semula dengan bahasa perasaan dan pengalaman. Kedua, pilih kepercayaan berbanding bukti. Perbualan dengan alam semesta ini adalah satu dialog yang dibina atas dasar kepercayaan dan iman, bukan bukti empirikal yang kukuh untuk setiap peristiwa. Anda perlu bersedia untuk beralih dari worldview yang memerlukan bukti luaran untuk segalanya.
kepada worldview yang mempercayai kebijaksanaan dalaman dan hubungan yang tidak kelihatan. Ini adalah peralihan dari fizik klasik kepada realiti kuantum. Ketiga, hubungkan diri anda dengan kebijaksanaan kuno. Fahami bahawa idea ini bukanlah sesuatu yang baru. Falsafah Vedanta dari India kuno telah beribu-ribu tahun bercakap tentang Brahman, satu kesedaran tunggal yang merangkumi segala-galanya. Para mistik dari pelbagai tradisi telah lama menggambarkan realiti sebagai satu jaringan kehidupan yang saling berhubung. Dengan menerima sinkronisiti, anda sebenarnya sedang mengetuk pintu kepada satu kebenaran abadi yang telah diketahui oleh orang-orang bijaksana sejak zaman dahulu lagi. Akhir sekali, fahami peranan epigenetik. Epigenetik adalah bidang sains yang mengkaji bagaimana persekitaran dan persepsi kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Ini bermakna kepercayaan, fikiran dan perasaan anda mempunyai kuasa untuk mengubah biologi anda secara literal. Apabila anda memilih untuk hidup dalam realiti yang bermakna dan responsif, apabila anda menerima dialog dengan alam semesta ini, anda bukan sahaja mengubah cara anda melihat dunia, anda sebenarnya sedang mencipta satu diri yang baru, sehingga ke tahap selular. Anda sedang menjadi bukti hidup kepada realiti yang anda pilih. Kita telah sampai ke penghujung perbincangan kita. Mesej teras yang ingin saya sampaikan adalah mudah, tetapi sangat mendalam. Anda bukanlah seorang pemerhati pasif dalam sebuah alam semesta yang rawak dan tidak peduli. Anda adalah seorang pencipta bersama yang aktif dalam satu medan kesedaran yang cerdas, responsif dan penuh makna. Sinkronisiti adalah bahasa yang digunakan oleh medan ini untuk berkomunikasi dengan anda, untuk membimbing anda dan untuk mengesahkan bahawa anda berada di jalan yang betul. Tetapi ada satu lagi rahsia terakhir tentang sinkronisiti yang perlu anda tahu. Ia sengaja tidak lengkap. Ia datang dalam bentuk kepingan teka-teki, bukan sebagai gambar yang lengkap. Alam semesta tidak akan memberikan anda seluruh peta perjalanan anda sekaligus. Mengapa? Kerana tujuan hidup bukanlah untuk sampai ke destinasi. Tujuannya adalah proses menjadi. Proses berkembang, belajar dan berubah. Jika anda diberi semua jawapan, tidak akan ada lagi perjalanan. Tidak akan ada lagi pertumbuhan. Ketidaklengkapan sinkronisiti inilah yang mendorong kita untuk terus bergerak, untuk terus ingin tahu, untuk terus bertanya dan untuk terus terlibat dalam tarian penciptaan. Ia memastikan kita sentiasa menjadi peserta yang aktif, bukan sekadar penonton. Jadi, cadangan terakhir saya kepada anda adalah ini. Berhentilah cuba untuk memahami semuanya. Berhentilah mencari gambaran yang lengkap. Sebaliknya, ambil kepingan teka-teki yang diberikan kepada anda hari ini. Sama ada ia satu nombor yang berulang, seekor haiwan yang muncul, atau satu lagu yang anda dengar. Pegang kepingan itu dan tanyalah diri anda satu soalan. Bagaimanakah maklumat ini mengubah saya? Apakah tindakan yang diilhamkan oleh isyarat ini dalam diri saya pada saat ini? Panggilan terakhir untuk bertindak bukanlah untuk mencari lebih banyak tanda di luar sana. Ia adalah untuk menjelmakan keselarasan yang dicerminkan oleh tanda-tanda itu di dalam diri anda. Jangan hanya mencari tanda bahawa anda berada di jalan yang betul. Jadilah jalan itu. Hiduplah dari keadaan kepercayaan, keyakinan dan hubungan yang mendalam dengan alam semesta. Apabila anda melakukan ini, sesuatu yang ajaib akan berlaku. Tanda-tanda itu tidak lagi akan terasa seperti mesej dari luar. Sebaliknya, ia akan menjadi ekspresi semula jadi dari kewujudan anda yang dipantulkan kembali kepada anda. Buatlah satu komitmen pada hari ini untuk melihat hidup anda bukan lagi sebagai satu siri peristiwa rawak, tetapi sebagai satu perbualan yang indah dan berterusan dengan alam semesta.
Transformasi anda bermula dengan satu anjakan perspektif ini.